Okey Cik Syuib. Okey, yang lain semua kami dah clear. Okey, cuma dekat bahagian yang this one kan. Okey, main page kira nanti kami akan tambah macam ni lah. Kira pay time PT. Okey, so kat sini pay time ni maksud dia untuk part time. So yang this one adalah untuk full time. Yang untuk part time just dua ni saja. Pay time PT dengan pay time sleep. So masa pay time PT ni kira dia direct go to pay time day lah. Okey, so kat sini kami dah warnakan sebagai warna, kita nampak bagi beza sikit lah. So yang lain ni untuk full time, yang part time hanya 3 bahagian ni sahaja. Okey, so nanti kami akan add on sekali dengan menu kat sini lah. So kalau misal kata user pergi dekat direct ke pay time weekday, so just klik kat sini, dia akan pergi ke month lah. Sen kalau nak pergi ke pay time sleep, kat sini pay time. So nanti kami akan buat menu lagi dua, satu dekat pada pay time day dengan pay time month. So senang lah, user boleh directly go to this bahagian dengan this bahagian kan. So kalau tak ni, just pergi kat main menu macam ni. Okay, itu sahaja. Thank you.